Ibu bapa perlu berwaspada berkenaan dengan dadah sintetik ataupun dadah jenis cecair yang dihisap menggunakan pot ataupun vape. Sebab sekarang semakin bermaharajalela, semakin berleluasa orang yang menghisap piau-piau ataupun mushroom ni. Jadi saya sharekan satu video ni. Sekejap, sabar. Dia beri banyak sangat. Ni. Tak ada asapnya. Manja. Asal? Nak try lah bodoh. Masuk tak masuk. Pegang-pegang lah di baju. Okay, video ni kalau kita tengok, video ni di-sharekan di status WhatsApp dan di-record oleh someone dan disebarkan di media sosial. Kebanyakan remaja ramai yang ambil dadah cecair ni di-share di status-status WhatsApp. Mungkin bagi mereka tidak menjadi satu kesalahan, tapi benda ni adalah kerja bodoh. Lagi senang pihak berkuasa nak ambil tindakan sebab barang bukti pun dah ada. Mungkin kalau ditangkap ada dadah bersama mereka, mungkin dia akan di-charge Section 12(2)(1). Jadi kalau kita bantras daripada akar umbi, kalau ibu apa cakna tentang vape ataupun pot, melarang anak mereka tidak terlibat dengan vape ataupun pot, mungkin kita dapat membantras dadah piau-piau ni ataupun dadah mushroom ni. Dadah yang dihisap menggunakan vape ataupun pot ni antara dadah yang paling bahaya sebab kesan terhadap diri sangatlah bahaya, sangatlah memudaratkan dan kesan dia sangatlah cepat. Jadi sesiapa yang ada info berkenaan dengan piau-piau, boleh sharekan di ruangan komen supaya pihak berkuasa dapat ambil tindakan, supaya pihak berkuasa dapat mengumpul maklumat. Jadi semoga bermanfaat.